Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 4 ingin menerangkan tentang tajuk perpaduan di dalam Malaysia menerusi kebudayaan. Saya Rafidatul Afisha binti Rohaizat, 10 DEP 24F1006 dan kawan-kawan saya. Nama saya Yumi Him Wan Shen. Nombor metrik ialah 10 DEP 24F1004. Saya Nur Alia Maisara binti Azhari, nombor metrik 10 DEP 24M1020. Saya Nur Syedina binti Muhammad Rizal, nombor metrik 10 DEP 24F1018. Saya Akmal Nizam bin Abdullah, nombor metrik 10 DEP 24F1016. Malaysia merupakan sebuah negara yang unik kerana rakyatnya terdiri daripada pelbagai kaum, budaya dan agama. Oleh itu, perpaduan dalam kalangan masyarakat amat penting dalam kalangan masyarakat untuk mengekalkan keharmonian dan kestabilan negara. Salah satu cara yang berkesan untuk memupuk perpaduan ialah melalui aktiviti kebudayaan yang dapat memperkenalkan dan menghargai keunikan setiap kaum. Melalui pendekatan kebudayaan, masyarakat dengan dapat saling memahami, menghormati serta bekerjasama demi mencapai keharmonian hidup bersama. Sahaja daripada saya serahkan kepada rakan saya iaitu Syasha Idina. Terima kasih kepada Rafidatul Afisha. Soalan saya adalah senaraikan 3 aktiviti kebudayaan yang boleh memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Jadi, terdapat pelbagai aktiviti kebudayaan yang boleh memupuk perpaduan kaum di Malaysia. Antaranya ialah penganjuran festival kebudayaan pelbagai kaum seperti Hari Kebudayaan Malaysia, di mana setiap kaum dapat mempersembahkan tarian, muzik dan makanan tradisional mereka. Selain itu, aktiviti seperti pertandingan pakaian tradisional membolehkan pelajar atau masyarakat umum mengenali pakaian tradisi kaum lain. Gotong royong merentas desa dalam menjayakan acara budaya juga dapat memupuk semangat kerjasama dan menghibah dalam kalangan peserta. Seterusnya, saya serahkan kepada rakan saya Yumi. Terima kasih kepada rakan saya, Syasha Idina. Tajuk saya adalah jelaskan 3 faktor meningkatkan semangat patriotisme dalam bidang kebudayaan. Pertama adalah penerapan nilai sejarah dan warisan budaya dalam sistem pendidikan dapat menanamkan rasa bangga terhadap identiti negara. Kedua, pelibatan generasi muda dalam aktiviti seni dan budaya tradisional seperti tarian zapin, silat dan zikir barat dapat mengekalkan warisan budaya negara. Ketiga, penyertaan dalam acara kebudayaan antarabangsa sebagai wakil negara dapat menimbulkan rasa cinta dan bangga terhadap budaya sendiri. Seterusnya, saya serahkan kepada rakan saya, Alia. Terima kasih kepada Yumi. Jadi tajuk saya adalah aktiviti kebudayaan berfungsi sebagai jambatan yang menghubungkan pelbagai kaum di Malaysia. Apabila masyarakat dari kaum yang berbeza berinteraksi dalam acara kebudayaan, mereka dapat mengenali dan memahami latar belakang masing-masing. Ini juga dapat mengurangkan prasangka dan salah faham antara kaum. Selain itu, kerjasama dalam menjayakan persembahan kebudayaan seperti teater, karnival atau pameran seni juga dapat mewujudkan hubungan yang erat serta saling menghormati antara peserta. Jadi saya serahkan pada rakan saya Nizam. Terima kasih kepada Alia. Tajuk saya adalah huraikan 3 usaha yang boleh dilaksanakan oleh pengurusan politeknik untuk memupuk semangat cintakan kebudayaan di dalam kalangan pelajar politeknik. Pertama, pihak pengurusan politeknik boleh mengadakan pameran ataupun pertandingan dengan diisi oleh kaum lain-lain. Seterusnya, pihak pengurusan politeknik juga boleh mengadakan reka fashion ataupun hias wow
mengikut budaya masing-masing. Yang ketiga, pihak pengurusan politeknik boleh membuat sebuah kelab kebudayaan yang diisi oleh kaum lain-lain. Dengan ini, mereka boleh berkongsi dan menghormati masing-masing budaya. Kesimpulannya, budaya memainkan peranan penting dalam mengukuhkan perpaduan masyarakat Malaysia melalui pelbagai aktiviti kebudayaan yang inklusif dan menyeluruh masyarakat rakyat Malaysia dalam dapat hidup dengan penuh harmoni dan saling menghormati. Oleh itu, semua pihak termasuk institusi pendidikan seperti politeknik harus memainkan peranan dalam memelihara dan memartabatkan budaya sebagai media utama untuk menyatukan rakyat berbilang kaum di negara ini. Itu sahaja daripada kami untuk menerangkan tentang tajuk ini. Sekian, terima kasih.